Rahim ya Habib, ada pertanyaan dari jamaah. Ketika ada majlis khataman Quran itu, masing-masing membaca satu juzuk misalnya dalam kumpulan 30 orang. Adakah dikira orang itu dia khatam seluruhnya 30 juz itu ya Habib? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Quranul Azim, ini Quran ya, kitabullah. Ya, kita selalu dengar ya, Al-Quran, Al-Quran, nuzul Al-Quran. Tapi kita cuba perhatikan sajalah ya. Simple ayat yang pertama. Ya, bermula selepas Fatihah. Ya, dimulakan ya dalam Al-Quran kan ada. Lepas Al-Fatihah kan ada Alif Lam Mim. Lepas itu apa? Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu cukup. Ambil satu ayat itu. Satu ayat. Ini yang tujuan kita fahamkan apa artinya. Baru kita bilang, oh, gitu. This is the ayat that I want to know, gitu. Jadi kita faham, kita baca, kita faham. Pasal ini cakapan Tuhan, ya. Bukan rekaan Nabi Muhammad. Bukan karangan manusia. Apa itu? Alif Lam Mim. Orang tidak tahu artinya kan? Tak boleh. Apa makna Alif Lam Mim tu? Ya susah. Ini rahsia Allah Ta'ala. Tapi Tuhan bila tahu. Zalikal kitab. Apa makna itu? Kitab Al-Quran. Ya. Kitab Al-Quran ini cuba kita baca. Ini kita baru tadabbur. Biar satu ayat kita faham. Biar dalam 1 tahun kita dah baca 10 juz pun jadilah. Kita dah faham begitu. Ada orang sampai akhir hayat dia pun dia tak faham-faham. Dia tak faham. Jadi kita mesti faham sikit-sikit pun jadilah gitu ya. Apa tujuan ayat itu? Itu saja, simple dia. Zalikal kitabul la raib. Jangan kau ada ragu-ragu. Jangan feeling what is this? True or not? Tak boleh. Kita tak boleh syak, ragu-ragu, sangka buruk, sangka ini, sangka tak boleh. Ini kitab Quran datang daripada Allah Ta'ala. Bukan rekaan Nabi Muhammad, bukan daripada siapa-siapa. Ini dari Tuhan. Kalau kita tak bertuhankan Allah, na'udzubillah. Itu saja. Dan kitab Quran ini apa? Memberi apa? Petunjuk, kan? Memberi jalan yang bagus. Jalan yang lurus kepada siapa? Orang yang takut dengan Allah Ta'ala. Orang yang tak takut tak ada guna lah. Ya? Orang yang sombong, apa yang bukan-bukan semua tak ada guna. Orang yang takwa kepada Allah, dia akan mendapat petunjuk Tuhan. Apabila dia dapat petunjuk Tuhan, Allah Ta'ala akan dapat lapangkan dadanya. Lapangkan fikirannya. Murahkan rezekinya. Begitu. Jadi kita mesti faham. Al-Quran ini kita. Jadi apabila kita sekarang kan banyak dalam bulan Ramadan ini. Bagus ya Allah, orang-orang mengadakan majlis Al-Quran, majlis tadarus Al-Quran, lepas itu khatam. Make sure beginilah, 30 juz kita ramai-ramai. Katakan mana boleh 1 orang kan? Mesti 100 orang barangkali ya. Muhammad tengok apa? Berapa orang? 50 orang ada 200 orang, ramai kan? Semua orang baca tu, tapi masa majlis khatam Quran, orang baca surah awal duha. Tu kalau bilang surah semua 30 juz dah baca, jadi diorang nak berkumpul kerana wadduha. Jadi wadduha tu orang baca ramai-ramai lah, tak apalah. Daripada wadduha tu berapa ayat itu kan? Bayangkan kalau satu ayat dibalas dengan 10, jadi berapa ayat tu daripada wadduha tu sampai qul a'udzu birabbin nas, berapa banyak tu? Cuba kira je, itu saja. Itu katakan. Itu semua orang boleh dapat pahala. Itu besar itu. Yang baca-baca itu semua boleh dapat. Itu dah garanti boleh dapat. Tapi yang dikatakan khatam ini, kalau kita baca 30 juz, kita 1 orang. Kita baca 30 juz, kita 1 orang. Itu bernama khatam. Itu kita betul-betul dengan Tuhan. Ya Allah, aku telah sempurnakan bacaan aku sendiri daripada surah Al-Baqarah sampai akhir surah An-Nas. 30 juz aku baca dalam 20 hari. Itu boleh. Itu namanya khatam komplit. Ini khatam cara beramai-ramai. Jadi wallahualam, kita tak tahulah masing-masing dapat berapa ke. Barangkali yang dini dapat dia punya pahala berapa. Wallahualam. Tapi dikira lah. Pasal yang betul yakin mereka tak ada bohong, tak ada apa.
betul semua orang yang diberikan, diamanahkan, katakan Muhammad baca 1 juz, sahabat Muhammad lagi Muammar baca 1 juz, lagi siapa lagi, Ali, Osman, siapa semua komplit 30 orang ni 30 juz dah baca. Kita khatam. Itu nama semua orang dapat pahala khatam. Jadi inilah yang kita nampak selalu ya, orang buat ya. Jadi masing-masing tu dapat pahala khatam lah beramai-ramai apabila kita dah baca masing-masing punya ayat-ayat Quran tadi tu. Itu terserahlah kepada Tuhan yang menentukan ya. Kita tak boleh bilang engkau tadi baca 1 juz saja, mana boleh bilang khatam. Betul lah jangan dinamakan khatam. Khatam tu maknanya sudah penutup, habis, semua tamat semua ya. Maknanya 30 juz, jadi baru kita baca doa khatam. Jangan kita komplain doa khatam. Doa khatam ni macam-macam. Ada orang buat ringkas, ada orang buat dalam bahasa Melayu. Doa yang betul dari original yang dikarang ya dalam kitab-kitab Hadramut ada. Dalam kitab doa Birrul Walidain ya, doa Al-Imam Zainul anak cucu cicit Rasulullah, Al-Imam Zainul Abidin ya, ada mengarang doa khatam Quran ini. Ini doa spelling special. Ini yang dibacakan oleh orang-orang Arab Hadramut sampai hingga hari ini. Mereka kekalkan membaca doa Birrul Walidain ini dalam doa khatam Quran. Itu luar biasa dia punya arti. Ini karangan anak cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Zainul Abidin. Ya, bukan main-main. Jangan kita nak bilang ini bid'ah sana, ini bid'ah sini. Jangan baca doa yang bukan-bukan, doa khatam Quran. Jangan baca selawat-selawat dalam majlis-majlis orang sembahyang tarawih, dalam majlis-majlis ibadat, dalam majlis orang-orang buat sembahyang, buat arwah doa. Jangan baca selawat. Ini semua better stop it. Kita umat Islam masih bercakap hal-hal macam ini tak ada gunanya. Sebab itu kita tak dapat segera pertolongan Allah Ta'ala. Kenapa sekarang malaikat belum turun-turun untuk menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini? Kenapa malaikat belum turun untuk menghancurkan? Barangkali kita punya doa ni tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan kita ni banyak yang begini. Jadi kita sekarang perbaikilah diri kita. Betulkanlah diri kita supaya amal ibadah kita ni dapat diterima oleh Allah Ta'ala dengan berkat bulan Ramadan. Stop all the rubbish. Sangkaan-sangkaan buruk, tuduh sana, tuduh sini, orang-orang yang buat baca ini bid'ah sana haram, tak betul. Better stop it, all this rubbish. Kita stop. Memang tak ada orang yang dapat jumpa Rasulullah. Mana ada orang pada zaman kita ni yang dapat jumpa Rasulullah? Mana orang yang sezaman Rasulullah itu? Tak ada pun mereka berzaman Rasulullah mencela sana, mencela sini, menghina sana, menghina sini. Tidak. Jadi kita janganlah nak tunjuk pandai ilmu kita melampau-lampau. Akhirnya nanti kita dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak reda dan tidak mau terima amal ibadah kita. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.